Ini kapal kontena yang terbesar di dunia. Tapi bukan yang ni. Tapi yang ni. Kapal kontena terbesar ni nama dia MSC Irina. Kapal ni baru lagi dikeluarkan pada tahun 2023 yang mana dibina oleh Jiangsu Yangzijian Shipbuilding Group untuk Mediterranean Shipping Company. Panjang kapal ni hampir 0,5 kilometer tau. 0,5 kilometer tu macam Jabatan Saloma yang dekat Kampung Baru tu. Dia boleh muat sebanyak 24,300 TEU. Anggaran kepanjangan kalau awak susun semua kontena ni 143 km tau. Macam awak pergi daripada KL sampai ke Melaka tu. Panjang berbenar. Dan berat kapal ni sebanyak 240,000 metrik ton. Anggaran macam 248,000 MyV. Kalau kamu nak tengok kapal ni, kamu pergilah dekat Singapura. Sebab Singapura ni adalah salah satu laluan kapal MSC Irina ni. Tapi kalau nak tengok kapal dekat belakang ni, kenalah ship dengan Ventura. So, kamu yang nak pindah barang ke Sabah Sarawak ni, harga dia serendah RM450 je per pallet. So, apa-apa, Raja Ventura.